Sebab kenapa kita susah nak berjaya, tapi orang tak sedar. Ramai orang usaha kuat dan cuba macam-macam, tapi hidup tetap susah. Tak ke mana? Kenapa jadi macam tu? Ini 3 sebab kenapa kita susah nak berjaya dan ramai orang langsung tak sedar. Pertama, kita tunggu motivasi, tapi kita lupa motivasi ni datang dan pergi. Hari ini semangat, esok hilang. Orang berjaya tak tunggu rasa nak buat. Mereka buat walaupun malas, buat walaupun penat. Sebab disiplin itu lebih penting dari semangat. Dan disiplin tak datang dengan sendiri. Dia datang bila kita paksa diri hari demi hari. Kedua, kita terlalu nak sempurna sampai tak mula-mula. Tunggu idea mantap, tunggu masa sesuai, tunggu modal cukup. Tapi hakikatnya, semua tu cuma alasan. Orang berjaya mula juga, walaupun tak sempurna. Mereka berjalan. Mereka belajar sambil jalan. Sebab kalau tunggu sempurna, kita takkan gerak langsung. Ketiga, kita suka bandingkan hidup kita dengan highlight orang lain. Tengok TikTok, semua nampak kaya bukan? Tengok Instagram, semua nampak bahagia. Tapi kita lupa, itu cuma 10 saat dari hidup mereka. Kita tak nampak air mata pengorbanan ataupun struggle mereka. Jangan bandingkan permulaan kita dengan kemuncak orang lain. Jadi, kalau hidup terasa berat sekarang, ingat 3 benda ni. Jangan tunggu semangat, jangan tunggu sempurna, dan jangan bandingkan diri dengan orang lain. Mula dulu, ubah sikit hari ini. Nanti, anda akan terkejut sejauh mana anda boleh pergi. Kalau anda suka video macam ni, jangan lupa tekan like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi dalam video motivasi seterusnya. Terus kuat, terus berjalan. Assalamualaikum.